Siapa-siapa salawat dekat Nabi 1000 kali, Tuhan kabulkan hajatnya 1000 hajat. Sebab itu orang yang banyak salawat kat Nabi ni, tak ada satu benda yang dia tak dapat. Semua dia dapat. Selawat ni murahkan rezeki. Selawat mendekatkan kita dengan Nabi. Selawat menghapus dosa kita. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenar-benarnya selawat ni kelebihannya tak terhingga-hingga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat memudahkan kita hidup di atas muka dunia. Jadilah apapun, jadi ahli perniagaan, bagi banyak selawat. Pejuang Islam, banyak selawat. Jadi cikgu, banyak selawat. Jadilah apapun, urusan kita akan dimudahkan kalau kita banyak selawat kepada Rasulullah. Duduk di medan periksa, tak ingat nak tulis apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina.